Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Izzat Faris bin Wan Nazli. Nombor angka giliran ialah 20221724 40048 dari kelas PT3S27. Pensyarah Dr. Ni Asilah binti Ni Ali. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hubungan akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah dan prinsip asasi menurut perspektif Islam dalam kemajuan sains. Pengenalan. Perbincangan mengenai kemajuan sains dari perspektif Islam tidak dapat dipisahkan daripada tiga elemen utama, iaitu yang pertama, akidah, kepercayaan atau tauhid, dan yang kedua, maqasid syariah, iaitu matlamat perundangan Islam, dan yang terakhir sekali, iaitu prinsip asasi, iaitu nilai etika. Dalam Islam, sains bukanlah sesuatu yang sekular atau terpisah daripada agama. Sebaliknya, sains adalah alat untuk mengkaji ciptaan Allah SWT, sunnatullah demi memberikan manfaat kepada manusia dan alam semesta. Berikut adalah perincian bagaimana ketiga-tiga elemen ini saling berhubung kait. Yang pertama, akidah sebagai tunjang utama asas falsafah sains. Akidah sebagai tunjang utama iaitu asas falsafah sains. Akidah atau sistem kepercayaan yang berteraskan tauhid, keesaan Allah, berfungsi sebagai akar umbi kepada segala aktiviti saintifik dalam Islam. Yang pertama, sains sebagai cara mengenal Allah. Alam semesta dilihat sebagai ayatullah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang saintis Muslim melakukan kajian bukan sekadar untuk kepuasan intelek, tetapi sebagai satu bentuk ibadah untuk lebih mengagumi dan mengenali penciptanya. Seterusnya, yang kedua, kebergantungan kepada pencipta. Akidah menetapkan bahawa manusia boleh meneroka sebab dan musabab, hukum fizik, kimia, biologi, tetapi penentu mutlak bagi segala kejadian adalah Allah SWT. Ini mengelakkan saintis daripada bersikap sombong atau merasakan manusia mampu mengawal alam secara mutlak. Yang ketiga, kesepaduan ilmu, nakli dan akli. Akidah Islam menolak dualisme ilmu, iaitu pemisahan antara sains sekular dan agama. Wahyu Al-Quran dan Sunnah bertindak sebagai panduan tertinggi, manakala akal dan eksperimen saintifik digunakan untuk membongkar rahsia alam yang selari dengan wahyu tersebut. Elemen yang kedua iaitu pengaplikasian maqasid syariah, kompas kemajuan sains. Maqasid syariah merujuk kepada objektif utama syariat Islam diturunkan, iaitu untuk memelihara kebaikan, maslahah dan menolak kemudaratan, mafsadah. Dalam konteks sains dan inovasi dan teknologi mesti diarahkan untuk melindungi 5 perkara asas daruriyat al-khams. Yang pertama, pemeliharaan agama yang bermaksud hifz al-din. Kemajuan sains digunakan untuk memelihara dan memudahkan urusan agama. Contohnya, ilmu astronomi, falak, untuk menentukan arah kiblat dan waktu solat. Teknologi maklumat untuk penyebaran dakwah dan Islam. Yang kedua, pemeliharaan nyawa, hifz al-nafs. Ini adalah pemacu utama dalam sains perubatan dan bioteknologi. Penghasilan vaksin
teknik pembedahan moden, rawatan kanser dan teknologi pengurusan bencana alam adalah aplikasi langsung makasih ini untuk menyelamatkan nyawa manusia. Seterusnya, yang ketiga, pemeliharaan akal, hifz al-aql. Sains mesti mempromosikan kecerdasan dan kesejahteraan mental. Kemajuan dalam sains, neuro dan psikologi dialu-alukan. Namun, sebarang penghasilan saintifik yang merosakkan akal seperti penciptaan dadah sintetik yang memabukkan atau teknologi yang memanipulasikan pemikiran secara negatif adalah dilarang keras. Selain itu, yang keempat, pemeliharaan keturunan, hifz al-nasl. Inovasi sains mesti menghormati kelangsungan genetik dan institusi kekeluargaan. Contohnya, teknologi kesuburan seperti IVF dibenarkan jika mematuhi syarak menggunakan benih suami isteri yang sah. Sebaliknya, pengklonan manusia atau pemindahan rahim yang mengelirukan nasab adalah ditolak. Dan yang terakhir iaitu pemeliharaan harta, hifz al-mal. Sains kejuruteraan, pertanian dan teknologi hijau diaplikasikan untuk menjana ekonomi, menguruskan sumber bumi dengan efisien dan mengelakkan pembaziran supaya kekayaan dapat dinikmati bersama dan tidak dimonopoli. Elemen terakhir ataupun elemen yang ketiga, prinsip asasi Islam dalam sains, rangka etika dan moral. Sains tanpa nilai akan membawa kepada kemusnahan. Oleh itu, prinsip asasi Islam bertindak sebagai pagar untuk mengawal tingkah laku saintis dan aplikasi teknologi. Yang pertama, konsep khalifah, pemegang amanah. Manusia diangkat sebagai wakil Allah di bumi. Oleh itu, saintis adalah pemegang amanah yang bertanggungjawab untuk memakmurkan alam, bukan mengeksploitasinya secara rakus. Yang kedua, menolak fasad, kerosakan. Sebarang kemajuan sains yang membawa kerosakan kepada manusia dan alam sekitar seperti senjata pemusnah besar-besaran, pencemaran sisa toksik atau manipulasi genetik yang berbahaya adalah bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan, mizan. Pembangunan sains dan teknologi perlulah seimbang. Kegairahan mencapai kemajuan material seperti revolusi industri dan kepintaran buatan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan ekologi, sosial dan kerohanian manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip Sadd al-Dara'i, menutup pintu keburukan. Jika sesuatu kajian sains itu pada asalnya neutral dan atau berpotensi baik, tetapi diyakini akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar di masa hadapan, Islam menetapkan bahawa jalan tersebut harus ditutup atau dikawal setia dengan ketat. Kesimpulannya, hubungan antara akidah maqasid syariah dan prinsip asasi beribarat sebatang pokok. Akidah adalah akar yang mencengkam bumi, memberi tujuan dan keimanan. Prinsip asasi adalah batang yang kukuh, memberi etika dan panduan, manakala kemajuan sains yang menepati maqasid syariah adalah buah yang memberi manfaat maslahah kepada seluruh umat manusia dan alam sejagat. Sains dipandu agama agar ia menjadi rahmat, bukan malapetaka. Sekian, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.